lil muslimi, fitnah tadi akan datang seperti malam yang gelap. Kamu tidak tahu fitnah. Dalam wang tadi ada fitnah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Allah jadi dalam harta, dalam anak-anak kita juga fitnah. Kadang-kadang dalam isteri kita juga jadi fitnah. Maka fitnah ini akan datang akhir zaman. Dan lebih lagi fitnah, Nabi bagi tahu, fattaqud dunya wattaqun nisa. Kamu hendaklah takut pada dunia, kerana dengan dunia ni adalah satu fitnah yang paling besar untuk jadikan manusia syirik dengan Allah Subhanahu wa taala. Wattaqun nisa, dan hendaklah kamu takut pada nisa, orang-orang wanita. Karena wanita-wanita juga Nabi telah bentukkan jadi perempuan salihah, bukan jadi perempuan cantik. Perempuan salihah. Ad-dunya mata'un, sesungguhnya dunia ni mata', perhiasan. Wa khairu mata'id dunya, dan sebaik-baik mata benda dunia, al-mar'atu salihah, ialah perempuan salihah. Dalam hadis ulama tulis perempuan salihah ada 6 perkara. Ada 6 perkara. Pertama, dia jaga solat 5 waktu, awal waktu, dan dia jaga semayang-semayang sunat, isra, duha, awabin, witir, tahajud malam. Dan yang kedua, dia jaga puasa bulan Ramadan dan puasa-puasa sunat 6 hari selepas Syawal dalam bulan Syawal, dan juga 3 hari setiap bulan, dan juga setiap hari Isnin dan Khamis, dan juga puasa Nabi Daud alaihissalam. Dan yang ketiga, perempuan salihah, perempuan yang jaga aurat dia bila keluar daripada rumah dengan ada hijab, dengan hijab, kerana perintah Allah Subhanahu wa taala supaya jadi perempuan salihah. Dan yang keempat, dia ada sifat taat pada suami dia, ada ketaatan pada suami, bukan hanya taat, bahkan ada ikram dan juga ada khidmat pada suami. Dalam hadis, wanita-wanita yang hulurkan air kepada suami, cuma segelas air saja, bila suami pulang daripada mana-mana tempat kerja atau di mana-mana, pulang di rumah, maka isteri tadi telah hulurkan air segelas bagi kepada suaminya. Dengan senyum mukanya, Allah Subhanahu wa taala bagi pahala pada wanita tersebut sebagai satu amal ibadat sunat 1 tahun. 1 tahun amal ibadat sunat. Perempuan salihah. Dan yang kelima, al-haya'u. Perempuan salihah ada sifat malu. Malu nak duduk tempat-tempat maksiat, tempat yang tidak baik, tempat-tempat yang orang-orang yang buat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keenam, al-hilm, lemah lembut. Wanita-wanita salihah adalah lemah lembut dengan suami, dengan anak, dengan keluarga, dalam rumah, dengan sahabat-sahabat, ada sifat lemah lembut. 2 sifat di belakang Nabi SAW bagi tahu mana-mana wanita yang ada sifat al-haya, ada sifat malu, barulah dia dapat jagakan agama. Dan yang kedua, ada sifat lemah lembut. Mana-mana rumah wanita-wanita yang ada sifat lemah lembut, maka ada rahmatlah dalam rumah itu, akan berhimpunlah segala rahmat-rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi SAW telah bagi tahu, qata'il lailil muslimi, fitnah ini akan datang seperti malam yang gelap. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Kamu akan lihat, akan datang sebelum datangnya kiamat. Nanti tengok wanita-wanita akan ramai keluar daripada rumah, wang akan jadi banyak, makanan haram akan jadi banyak. Maka ketika itu Nabi bagi tahu, pagi-pagi saja orang beriman, tapi petang hari mereka telah kufur, telah menjadi kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Au yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran, ataupun petang hari beriman, pagi esok akan jadi kufur, akan jadi kafir. Sebab yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya, kerana mereka telah rebutkan kehidupan dunia, wang, harta, pangkat, dan mereka telah gadaikan amalan-amalan agama. Hari ini kebanyakan orang telah gadaikan. Orang laki-laki telah gadaikan semayang berjemaah di masjid. Wanita-wanita telah gadaikan pakaian. Dan mereka telah gadaikan amalan-amalan sunnah dalam kehidupan diri mereka. Anak-anak mereka telah gadaikan. Dan dalam kampung-kampung cuma nama saja Islam, tetapi hakikat yang sebenar, Islam sudah keluar daripada kehidupan kita. Yang paling takut Nabi SAW bagi tahu, akhir zaman, la yabqa minal Islam illa ismuhu, tidak akan tinggal lagi Islam melainkan nama Islam saja. Wala yabqa minal Quran illa rasmuhu, tidak akan tinggallah Al-Quran melainkan tulisannya saja. Amalan Quran pun tidak ada lagi.